Angeles. Basah. Hujan pun ramai kat orang. Terus sebab diorang dah sampai kot. Sampai macam dah alang sampai. Tapi macam diorang tahu je macam nak hujan kan. Diorang dah standby payung siap-siap. Again. Mungkin sebab diorang dah mungkin diorang dari sini kot. Diorang dah standby payung dari kita kan. Hello guys, hari ni aku dekat Bazar Shah Alam dengan misi nak cari belangkas. Sebab semalam aku tengok adalah video ni kan, dia datang sini. Dalam video tu dia ada beli belangkas lah. So aku macam kena cari ni kan. Sebab benda tu agak nostalgic sikit lah. Sebab dulu kecil-kecil aku suka tangkap belangkas. Ya tu. Ya. So bila dia nampak kat saya, dia macam macam menarik. Memorable. Memorable. Nampak pada samping. Sedap tu. Wow. Ni apa, mi goreng? Bunga berapa? Ayam. Walaupun hujan, makan tetap makan. Makan tetap diteruskan. Hujan tak hujan. Makan tetap makan. Bontot dah basah ni. Nasi kaumuk ni sedap. Nasi kaumuk ni sedap sebenarnya. Semalam baru makan. Kak, kita sebenarnya datang sini kita nak cari makanan apa sebenarnya? Kata belangkas. Itulah musi. Apa musi? Tak, itu kita punya main quest. Oh. Main quest misi utama cari belangkas. Tapi selain tu tak nak makan apa, takkan nak cari belangkas je. Dia macam ni. Tengok apa yang ada. Tak tahu. Sebab kita hujan. Jadi bila hujan ni kau punya pemilihan tu terhad tau. Faham tak? Kita nak berhenti nak usah-usah pun alamak. Itulah. Tapi kat sini ada banyak. banyak. Ada banyak pilihan kat sini sebenarnya. Pun banyak juga kedai yang turun dengan kemah yang tutup awal. Itulah. Nasib baik tak ada yang terbang. Aku nak makan aja. Macam apa yang kita rasa macam okey lah belilah. Okay. Betul kita gerak. Pasal tu kau banjir kat bawah. Tak, kita baju pun dah basah ni. Itulah tu. Walaupun pakai payung tetap basah. Ni. Apa tu? Sini. Ni apa ni? Premium Series. Ada Wahyu ni. Wahyu. Anda sampai mana? Bang, buat video sikit bang. Ada apa ni? Ada chicken cheese, tenderloin. Okay, saya nak beef tenderloin satu bang. Dengan chicken cheese satu. Boleh tak? Berapa? 38. 38. Ya. Makan pandai-pandai bang ah. Air fryer atau pan fry? Air fryer atau pan Okey, fry? terima kasih. Okey bang, terima kasih bang. Rasanya macam dah dekat. Kak, Ha? bila last makan belangkas? Weh, lama weh. Lama gila. Tak tahu lah bila dah bertahun-tahun lamanya. Oh gila. Dulu dekat kawasan rumah kan senang-senang dapat belangkas. Sekarang dah tak boleh weh. Sekarang belangkas pun dah macam tak boleh. Dulu kita belangkas kita boleh ambil je. Ya. Pergi dekat port tu, Kat JT. kat JT, turun bawah JT tu ambil je. Sekarang dah tak boleh. Ya. Sekarang apa batu-batu semua dah tak ada. Lepas tu untuk dia nak apa landing semua dah tak ada dah. Oh guys, kita dah jumpa guys. Kita dah jumpa guys. Bye. Inilah yang dicari-cari. Kak, berapa satu? Kecil 15, besar 35.
Besar 35. So yang sini ni yang besar, ni yang kecil. Ni yang kecil. Okey. Yang kecil ni ada telur ke? Ada, dia macam ni. Oh, dia kalau kecil macam ni rupa dia. Alright. Memang datang sini cari benda ni je sebenarnya. Ada yang dah siap tu? Apa yang besar? Ada. Ada. Dah jumpa ke Pusing-pusing jumpa ke Jumpa. Kan yang besar satu. Oh, ni dah siap. Dah. Okey. Ni Belangkas ni dari mana? Daripada Tanjung Dawai. Tanjung Dawai kat mana? Dah. Kedah. Oh, ingat Skincan ke? Tak ada. Pelabuhan Kelang ke? Okey ya. Belum. Okey, terima kasih. Mission Complete. accomplished. Okay, dah dapat kita punya Belangkas. Oh, not bad ke harga dia. Not bad ke. Kecil 35 untuk yang- kecil 15, besar 35. Kalau kau pergi dekat Port Klang, seekor dia jual yang besar gedabak tu. Berapa? 15 tu. 15. Tapi sekarang dia dah tak jual lah. Sekarang tak jual. Dulu beberapa tahun lepas adalah dekat JT Port Klang tu ada jual. Lepas tu after that boleh datang balik kat situ dia cakap, diorang dah tak jual macam tu sebab diorang kumpul sebab diorang nak supply dekat kedai kat Skincan. Yo. So walk in nak beli memang dah tak boleh. So sekarang nak dapat memang susah. Jan pun macam dah kurang sikit. Terus ada bagi. Orang pun dah start ramai. Bang, siapa tu? Apa maksud? Masuri Selangor. Oh. Atau roll lagi satu. Batik tempoyak. Nak badan lemak ke badan isi? Badan isi lah. Badan isi Pada isi 3. Badan isi 3 boleh. Ni apa lagi ada? Ni ada patin. Yang ni apa? Ni pucuk ubi, tempoyak. Oh, pucuk ubi. Ni puding raja. Puding raja. Puding raja family set. Dan sambal tempoyak. Sambal tempoyak. Alat kan? Atau dengan nasi? Dengan Dengan nasi lah. Malah nak masak nasi. Okey, total 75. Waalaikumsalam. Kambing tomo pula. sedap kan? No. Tu ada weh. Ayam, nasi ayam crispy tambah hijau. Tengok dia punya ayam tu lebih aja. Hujan dah berhenti lah. Tak payah pakai payung lah. Okay ni. Saya cakap ada kalau hujan lebat semacam ni, jenis hujan sekejap ke. Tapi takut banjirnya. Ini dia memang. Dia kalau yang lebat-lebat gila tu kan, memang hujan sekejap kan. Nak cuba tak betul kan? Mangga keboja ni apa bang? Mangga keboja ni. Dia mangga campur-campur bang. Santan ada, aiskrim ada. Oh, ni aiskrim. Ni aiskrim lepas tu nampak ni. Dia punya mangga yang penuh betul-betul nadu. Oh, mangga betul dadu ada aiskrim. Letak. Berapa bang satu? Satu RM8 bang. RM8. Pakai kad besar. Betul. Boleh tu kakak saya tengah pergi. Nak. Terima kasih. Sikit. Tak niat datang nak cari Belangkas. Tapi tu dia apa? Ada patin tempoyak, Ada Belangkas, ni apa ada yang- roti. Okay. Tak tahulah roti apa tapi dia macam menarik ke sebenarnya. Lepas tu ada bentuk ayam madu Ada bentuk ayam madu, dengan air mangga. air mangga. Mangga ni menarik lah sebab dia Ya. ada aiskrim. Okay guys, see you. Bye. Cakap tak, macam predator siap.